luka Caesar dan jahitan kering dalam masa 1 minggu. Saya memang suka baca pengalaman macam ini. Sebab ramai tak tahu kenapa Gamma-Dulin sangat membantu dalam penyembuhan luka. Dalam kes puan ini, luka Caesar dan jahitan kering dalam masa 1 minggu. Dan ibu yang alami back sore pun cepat pulih. Ini bukan magic. Ini memang sifat penyembuhan Gamma-Dulin. Ramai tak tahu ekstrak gamak ada bahan aktif seperti nombor 1, Gamma-Dulin yang membantu pembentukan tisu baru. Nombor 2, ia mempunyai antioksidan tinggi yang mengurangkan keradangan kulit dan dalaman. Ketiga, ia mengandungi glycosaminoglycan yang menguatkan struktur dalaman kulit. Ia juga mengandungi polipeptida yang merangsang pembentukan sel-sel baru dan penyembuhan dalaman. Bila badan kita luka, kita sebenarnya perlukan 2 perkara. Pertamanya, kurangkan keradangan. Kedua, bina balik tisu baru dengan cepat. Dan gamak memang terkenal dalam dua-dua fungsi ini. Sebab itulah ramai yang lepas Caesar, lepas pembedahan atau jaga ibu atau ayah terlantar, pilih produk berasaskan gamak yang ditulingkan oleh saya sendiri. Saya tak hard sell, cuma saya nak orang faham sains di sebalik gamak supaya anda tahu kenapa ia cukup dapat membantu. Kalau nak jelaskan lebih detail mengikut keadaan anda, komen gamak di bawah.